Sila perkenalkan diri anda. Okey, alhamdulillah, saya Zamri bin Omar daripada BPSM KPM Putrajaya. Saya selaku urustia unit latihan dalam perkhidmatan. Saya membuat latihan untuk AKP, anggota kumpulan pelaksana di bawah KPM. Apakah harapan anda terhadap kursus yang dijalankan? Okay, alhamdulillah, harapan saya selaku urustia program latihan di bawah KPM amat berharap semua peserta-peserta yang mengikuti kursus di Alpha Bangi ini moga mendapat ilmu yang bermanfaat untuk dipraktikkan, dibawa praktik di sekolah-sekolah, di JPN, di PPD dan sebagainya lah, di tempat kerja. Apakah perasaan anda melihat peserta berjaya menamatkan kursus? Alhamdulillah, perasaan saya selaku urustia unit latihan di bawah KPM sangat berbesar hati apabila semua peserta dapat menjayakan kursus ini dengan jayanya, dari segi input, dari segi maklumat, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi kolaborasi dengan Alpha di Bangi inilah, dengan jurulatih serta fesi-fesi yang telah dilantik. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Syed Arman bin Syed Jaafar, bertugas sebagai pembantu pengurusan murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuk Uban Pasir Mas, Kelantan. Nama saya Nur Adila binti Adnan. Saya daripada SK Petaling 2, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nama saya Muhammad Aimi Ikwan bin Muhammad Roslan, berasal dari Jelebu Negeri Sembilan. Nama saya Normala binti Muhammad Rozi daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Apa perasaan anda bila terpilih menyertai kursus ini? Perasaan saya kalau tengok daripada tajuk tu saya rasa berminat, macam teruja. Perasaan saya seronok sebab saya memang dah lama nak tahu pasal bencana ni semua, dan saya nak tahu macam mana cara untuk kita hilangkan rasa panik sekiranya berlaku bencana. Yang pertamanya saya gembira sebab peluang bukan datang selalu. Berkaitan dengan bencana pula, bila kita bekerja di sekolah melibatkan anak murid. Jadi program seperti ini dapat membantu saya sambil saya dapat membantu pihak sekolah dalam mengatasi sebarang masalah dan bencana. Sememangnya sangat teruja kerana ini adalah satu-satunya kursus yang dikendalikan oleh satu-satu jabatan yang sangat besar dan juga sangat pentinglah. Apakah cabaran terbesar yang anda hadapi sepanjang kursus dijalankan? Cabaran terbesar, saya terpaksa meninggalkan keluarga selama 3 hari 2 malam. Setakat ni alhamdulillah segala program kursus yang dijalankan tak mendatangkan kesukaran pada saya sebagai peserta. Penyampaian daripada pihak pengurusan bagi saya berkesan. Kita boleh dengar dan menarik perhatian kita untuk terus dengar dan dengar. Cabaran terbesar yang kita hadapi ialah tak adalah besar sangat sebenarnya kan. Cuma dari segi kekuatan fizikal lah. Kerana kita kelas daripada pagi sehingga malam, walaupun ada break dan sebagainya. Itu je lah cabaran terbesar bagi peserta-peserta. Pengalaman daripada mana ni, Cik? Ni saya daripada Kampung Pinas Batang ni. Saya ni banjir ni. Saya dengan ayah saya, mak saya ni dekat bawah ni. Okey, jaga keselamatan jangan main air banjir pula. Assalamualaikum, Tuan Penghulu. Ya, Waalaikumsalam. Tuan, tolong tuan, Tuan Penghulu. Ni ada banjir ni kawasan rumah kami. Halo. Halo, Assalamualaikum Tuan Penghulu. Ya, sabar. Anggota dalam perjalanan. Tunggu apa nak hari Tuan Penghulu ni? Ramai dah ni. Orang ada HKU, ada anak lempang, ada ni. Sabar tuan. Sabar. Anggota dalam perjalanan. Sabar. Tak payah buk pancit. Apakah harapan anda terhadap masa depan pengurusan bencana di Malaysia? Harapan saya kursus seperti ini patut diteruskan sebab dapat memberikan pengetahuan yang dapat kami gunakan di tempat tinggal kami. Saya berharap satu hari nanti
Malaysia akan jadi salah satu negara dalam pengurusan bencana ni adalah lebih sistematik, lebih pantas dan cekap. Harapan saya supaya perkara ni daripada pihak sukarelawan, ramai orang-orang luar dapat membantu APM supaya lebih ramai sukarelawan dalam membantu mengatasi sebarang bencana yang berlaku dalam negara kita. Pengurusan bencana di Malaysia ni sememangnya rakyat Malaysia mengharapkan pengurusan yang lebih tersusun, bersasar dan juga lebih sistematik lah, supaya setiap bantuan dan juga setiap perancangan yang telah dilakukan itu dapat dijalankan dengan teratur, dengan lebih tepat dan juga kena kepada setiap sasaran, di samping mengurangkan risiko lah yang bakal terjadi ketika bantuan diberikan. Pendaratan helikopter bagi tujuan kecemasan, pihak berkuasa boleh menggunakan padang sekolah Pinang Sebatang untuk tujuan pendaratan. Bersebelahan sahaja dengan pusat pemindahan sementara. Satu perkataan yang menggambarkan kursus ini. Mantap. Menarik. Terbaik. Menarik.